Ini sound quality daripada phone punya mic sahaja. Dan ini kualiti daripada mic yang aku pakai sekarang ni. Macam sound dia okey kan. Yang ni aku gunakan mode untuk buat video dan voice over, tak ada echo. Tapi kalau korang nak pakai mode echo pun boleh. Contoh nak buat karaoke ke, nak nyanyi-nyanyi pun korang adjust je dekat sini. Yang button ni korang adjust. Yang ni boleh tukar kepada echo yang paling tinggi. Yang ni tengah-tengah sikit. Dan yang ni tak ada echo lah. Sesuai untuk buat voice over ataupun video macam ni. Nak buat live. Okey, yang ni mic punya volume korang boleh adjust paling tinggi, sederhana. Kalau korang nak mute kan, contoh kalau macam korang buat live, korang ada perkataan-perkataan yang tak boleh didengar oleh audiens, korang boleh mute kan juga. Korang tekan je satu button. Tak dengar kan apa aku cakap tadi kan? Yang itu mode mute. Korang tekan je lama-lama sikit, dia akan blinking hijau. And then dia stop. Okay, dah stabil. Yang ni noise reduction punya mode. Maknanya korang nak buat voice over, suara lagi padu, lagi clean lah. Stand yang dia bagi ni agak berat juga. Korang boleh buka kalau korang tak nak pakai. And korang boleh pakai dengan korang punya stand yang gantung tu kan. Boleh juga kan, tak ada masalah. Dia ada bagi dengan XLR punya kabel. Dia ada bagi slot kabel pun dia ada bagi sekali. Sesuai kalau korang nak buat event dekat majlis ataupun nak jadi DJ buat podcast, memang sesuai pakai yang ni. Boleh juga. Sekarang gunakan mode USB-C sebab aku connect dengan aku punya phone. Kabel pun dia ada bagi juga. Memang agak panjang juga dia punya kabel guys. Ada port untuk USB-A, boleh convert to USB-C to USB-C juga. Memang padu. So kalau korang nak mic ni, memang sangat-sangat recommend. Korang boleh tekan je dekat back kuning kat bawah. Memang mantap guys.